Ini masalah adat. Siapa yang boleh selesai masalah adat? Siapa yang boleh tentukan kebenaran suatu perkara dalam isu adat ni? Dewan adat lah. Di Negeri Sembilan dia ada dewan dia. Jawatankuasa yang dibentuk dalam tu akan bersidang dan akan memutuskan satu keputusan berkenaan adat. Tata cara menaikkan seorang yang di-Pertuan, menurunkan seorang yang di-Pertuan, dia ada dewan dia. Dia ada lembaga dia. Dia ada undang-undang luar yang akan bersidang. Serah kepada mereka lah. Yang kau kaitkan benda tu dalam proses penyelesaian, tiba-tiba kau nak jatuh kajian negeri. Mana kau nak tunggang isu ni supaya kau boleh nak tipu rakyat Negeri Sembilan mengatakan bahawa UMNO Negeri Sembilan mempertahankan raja. Kau mempertahankan raja ke kau sibuk nak jatuhkan dia Pertuan Besar? Ini persoalan yang kita tanya. Sekarang ni adun-adun yang terlibat. Kau nak pertahankan raja ke nak jatuhkan Pertuan Besar? Kan? Kalau kau nak kata Tuan Besar sekarang ni tidak layak, tidak absah sebagai Tuan Besar, kan? Buat cara terang, cakap terang lah. Jangan berselindung. Cakap betul. Kami adun Negeri Sembilan menyatakan dengan tegas bahawa yang Dutaan Besar Negeri Sembilan itu tidak sah sebagai Dutaan Besar Negeri Sembilan. Berani cakap yang tu? Tak berani. Jadi berselindung atas nama adat. Sejak bila Menteri Besar ataupun Esko ataupun Dewan-Dewan Negeri memutuskan tentang adat berkaitan dengan istana? Sejak bila? Beliau turut mengulangi komitmen para wakil rakyat UMNO dan Barisan Nasional untuk terus mempertahankan undang-undang tubuh kerajaan negeri dan memastikan kepentingan rakyat dan kota adat Sembilan sentiasa terpelihara. Ini kenyataan Bibi Sharliza. Nak tengok muka dia? Ni saya baca tadi. Ni. Ini adalah isteri kepada Tan Sri Isa Samad. Siapa Isa Samad ni? Pernah jadi Menteri Besar Negeri Sembilan. Pernah jadi Menteri Besar Negeri Sembilan. Dan dia pernah jadi pengurusi FEDA. Rasuah 3 juta ringgit. Tan Sri Isa Samad dihukum penjara 6 tahun. Denda 15.45 juta ringgit. Rasuah dia berapa juta? 3 juta. Siapa dia? Tan Sri Isa Samad. Kena penjara 6 tahun. Denda 15 juta lebih. Orang macam ini, yang suami dia sendiri pun kelepek duit rakyat, cekik darah orang FEDA, cekik darah rakyat. Bini dia nak bercakap tentang integriti. Bini dia cakap tentang ketulusan. Bini dia nak cakap tentang MB, yang tidak berwibawa. Saya beritahu Sariza, sepatutnya kau duduk diam lah. Kan? Jangan sebab oleh kerana kau tu ketua wanita negeri, maka kau nak tunjuk kau tu pakai hero. Waktu suami kau bawa kes, kau senyap je. Waktu orang membicarakan tentang suami kau senyap je. Dan kau ingat bahawa Madani ni akan selamatkan suami kau. Dengan Anwar Ibrahim, sorry lah, walaupun kau tu pemimpin UMNO, Isa Samad ni bekas Menteri Besar Negeri Sembilan. Dan Sharliza ni ketua wanita UMNO negeri. Kau ingat Anwar Ibrahim tu kata, kita nak kena tarik sokongan UMNO ni. Kita nak kena jaga hati UMNO. Isa Samad ni bekas Menteri Besar. Dia tu pemimpin UMNO. Dia bekas Menteri Besar Negeri Sembilan. Isteri dia pula ketua wanita UMNO Negeri Sembilan. Kalau kita kena bantulah, kena settle lah kes. Soroklah sikit Isa Samad ni, kita sorok buah kapet. Jangan ambil tindakan pada dia. Nak jaga hati UMNO. Silap lah kalau kau anggap Anwar Ibrahim macam tu. Kan? Kau wanita UMNO ke? Kau ketua pemuda UMNO ke? Kau tu bekas Menteri Besar ke? Kan? Kalau kau ada kes disiasat, kalau dia dapati kes tu kuat, dia buat mahkamah. Mahkamah akan menentukan salah atau tidak bersalah. Sekarang ni suami kau bersalah. Kan? Suami kau bersalah 3 juta ringgit. Kena denda 15 juta lebih. Kan? Kau nak salahkan siapa? Oleh kerana marahnya suami kau tidak boleh diselamatkan, maka inilah peluang terbaik kau untuk nak jatuhkan kerajaan perpaduan Negeri Sembilan. Macam tu. Kan? Sebab dendam kesumat kau, Anwar tak nak tolong, contoh. Kau anggap Anwar tak nak tolong suami kau, sehingga suami kau merengkok 6 tahun. Kan? Kena bayar 3 juta, atas kes 3 juta ni. Kena bayar pula 15 juta. Kena 6 tahun. Betul 15 juta. Tak boleh bayar 15 juta. 15 juta tak boleh bayar nanti. Kena tambah lagi berapa tahun. Jadi oleh kerana kau marah, kerana mungkin kau ingatkan Kerajaan Madani ni boleh tolong kau. Kau ingat Kerajaan Madani sebelum kerajaan yang sebelum ini boleh settle kes kawan-kawan. Kau silap besar lah Bibi Sharliza. Kan? Mungkin sebab itulah hari ini kau ambil kesempatan. Dendam kau. Kerana Kerajaan Madani tidak boleh menyelamatkan suami kau, maka inilah kesempatan terbaik untuk kau jatuhkan Kerajaan Perpaduan Negeri Sembilan. Jadi kau tu ada kepentingan diri.
Sembang lah atas prinsip konon-konon. Atas prinsip nak lawan keluhuran, perlembagaan, adat istiadat. Apa adatnya? Engkau, suami kau tu bukan setakat adat, kan? Undang-undang dunia, undang Islam pun dia langgar. Hukum-hukum duniawi punya hukum pun langgar. Islam punya hukum pun langgar. Kan? Sebab menyakau ni saudara, bukan Islam aja tak benar, kan? Semua manusia, tanyalah manusia agama apa pun kepada mereka. Tanya kat dia, mencuri merompak boleh ke? Tanya mereka. Semua tak benar, semua tak izinkan. Bukan Islam aja. Maknanya apa buatan suami kamu itu melanggar, kan? Melanggar adat orang manusia biasa. Apatah lagi Islam, agama Islam sendiri. Jadi hari ini kau nak bicara soal Menteri Besar. Konon-kononnya Menteri Besar ni tidak menjaga adat. Semenjak bila tugas Menteri Besar jaga adat? Agama, adat dan sebagainya di bawah raja-raja. Kan? Takkan kau tak tahu yang jaga adat, agama, kan? Di bawah sultan-sultan, di bawah raja-raja. Menteri Besar mentadbir urusan adat resam ke apa keperahalan kuasa di istana ada jalan dia. Ada kaedah dia. Kenapa nak Menteri Besar nak campur tangan?